Semua huruf ada kat sini complete. Korang just type je dekat sini. Dia ada lampu tau. Contoh kalau dalam gelap, dia boleh function lah. Merah, hijau, biru, padak. And then lagi satu yang best, dia ada fungsi mouse tau dekat sini. Tengok, padu guys. Dia dah ada guide dah dekat sini. Sangat-sangat senang. Ni aku punya channel lah. So dia akan keluar dekat situ. Contoh aku nak pakai fungsi mouse ni kan, just tekan search dekat sini. Mantap. Okay, dia dah keluar guys tu. Kalau korang nak scroll kat tepi pun boleh. Korang guna kekunci macam ni. Nampak? Dia boleh slide tu. Okay, volume up, volume down. Kalau korang dekat tengah macam ni, okay, dia akan pergi ke next video. Kan macam ni pun boleh juga. Ini play pause. Dia macam function yang laptop punya, tapi ini versi yang TV punya. Dia pakai bateri macam ni guys. And then dia ada satu adapter. Kau guna cucuk dekat receiver. So kalau korang nak benda ni, aku boleh letak dekat beg kuning bawah tu. Harga dia murah je, tapi sangat-sangat membantu bagi aku.